ini suasana rumahku, tapi aku mahu suasana yang lebih menarik lagi di luar sana. So, kita akan pergi ke suatu tempat yang viral sekarang ini. Let's go! Sekarang ni berada di depan pejabat Immigration Sungai Golok. Hari ini hari bekerja, tapi masih ramai orang di Immigration ni. Kalau hari-hari cuti, maka teramatlah ramainya orang di sini. Ini kenderaan yang kita akan naiki. Anak atas. Kita tukar duit Thailand dulu. Kita makan-makan pagi dulu di kedai ini. Kedai yang terletak di tengah-tengah bandar Golok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap belakang, segar belakang yang kita. Mari kita angkat tangan sikit. Angkat tangan sikit, tangan belakang. Jadi hari ini kita di jalan lah, di Nara, tempat menarik, makan-makan. Lepas tu kalau nak karaoke ke apa boleh lah. Jadi sebelah tu kita serahkan kepada MC kita, Nosri Syahira. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa. Siapa nak mula dulu? Okey, gini. Membuka acara, kita serahkan kepada Orel Lebo Campur, Aziki Omar. Okey. Mula. Terima kasih kepada tuan pengurusi majlis kita, puan apa nama dia? Ira Syazira. Ya, saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam. Okey, bukalah lagu apa? Kekasih lama, aku coba serindukan. Ku kira engkau sudah melupakan si menara. Ini van yang kita naiki, van baru lah, van baru yang penuh dengan kemudahan seperti karaoke. Dan ada yang tertidur kerana begitu teroja dengan lagu yang dinyanyikan. Nyanyi kita di belakang tu. Yati, tunduk sikit. Nak tengok penyanyi tu. Itu dia. Penuh perasaan penyanyi kita tu. Jadi kalau nak ke Narathiwat, memang ni patutlah kita naik van ni, van yang agak puas hati lah untuk melancong ke Narathiwat dan sebagainya. Kita sekarang dalam perjalanan pergi ke Narathiwat dalam beberapa kilometer lagi. Asmara demi merandai perjuanganmu. Ni artis kita ni, apa cik? Artis boleh? Jual cik mau boleh? Di balik selendang sembunyi kasih.
Sekarang tempat pertama kita lawati Museum Al-Quran di Naratiwat ni. Quran lama dipamerkan di sini. Al-Quran tulisan tangan. Juga dipamerkan di sini jenis keris. Ini koleksi keris. Juga dipamerkan di Museum Al-Quran ni. Dan juga koleksi barang-barang antik. Kamera lama. Beduk biasanya. Air penawar juga disediakan di sini. Sekarang ni kita berada di tempat untuk menaiki gajah. Di sini terdapat pondok-pondok sama ada replika ataupun untuk disewa. Nantilah kena tanya orang yang in charge di sini. Yang agak unik pondok-pondok ni. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Pondok kampung Lubuk Besar. Sekarang kita telah pun sampai tempat gajah. Betul-betul di depan balai gajah. Jangan ambil telefon aku, sudahlah. Makan apa tu? Oh, banyak. Oh, makan tebu rupanya. Tu dia makan tebu. Oh, agak garang ni. Jinak saja. Jangan telefon lah, tak boleh ambil. Jangan telefon. Bahayalah. Dia makan ke tak yang ini punya? Oh, bagus. Dia nampak. Itu gajah di bawah sana, dan sekiranya kita nak naik gajah tu, kita kena naik tangga ni lah, pondok ni, dan tunggu di sini. Ni orang kita ni nak naik gajah ni, Sri Syahirah dan Abang Cik di bawah sana akan menaiki gajah ini. Ni Abang Cik ni nak naik gajah ni. Jangan duduk relax.
Kami makan tengah hari di Summerton. Kita tengok kapal terbang akan lalu di ruangan ini, di tempat makan di Summerton ini. Okey, orang ramai berpusu-pusu menuju kapal terbang yang akan datang ke sini, meninggalkan makanan mereka di meja-meja mereka. Ya, kapal terbang sana. Okey. Oh yeah! Tak puas hati kalau tak pergi satu tempat ni untuk bergambar dan menikmati pemandangan yang cantik-cantik. Tempat ini diberi nama Painara. Berapa kak bayar masuk kak? Oh ya, kat sini. Berapa? 40 kok? Bayaran masuk 40 kak. Ni kaunter bayar dia ni untuk masuk ke Taman Painara. 40 baht. Di dalam Taman Painara ni. Ni kalau nak kutip apple, ini dia. Ni. Tuan Hasnidah nampaknya sudah memetik apple ni. Makanlah, jangan dah petik saja, makan. Oh, tak boleh makan lah daripada apple ni. Apple ni boleh dipetik tapi tak boleh dimakan. Di sini ada kereta api lah. Ini landasan kereta api. Siapa dia nak naik kereta api ni, boleh beli tiket sini. Ada jual Oh, boleh pergi haknya ke kereta api ni? Ruangan menunggu untuk menaiki kereta api. Bukan kereta api sungguhlah, kereta api replika kanak-kanak. Orang dewasa pun boleh naik. Ini dia penumpang-penumpang kereta api Painara. Oh, macam duduk di Jepun pula nampak ya. Berpayung kuning dan pink. Dari mana lagi ni? Dari Malaysia. Kota Baru. Kita pas semua. Tengok dah lepas ni dapat dalam YouTube lah. Zunan Channel 2. Ni ramai ni. Adik-adik kita macam mana latihan ni. Payung dia comel, dia sendiri comel, kereta api pun comel. Ni kereta api sedang berjalan. Oh, lawa kereta api dia. Oh, sabar. Lawa kereta api dia.
Okey, sekarang ni berada di Pantai Naratiwak. Pantai Nara ni. Boleh kira juga. Orang kita nampak santai, suka senyum melirik tu. Nampak berapa orang barang ini? ya, nampak kawasan pantai ni relax lah, kita healing sini dulu. Oh, purple juga di sini macam kedai aku tengok purple. Mungkin purple station Naratiwak kot. Kita minum airnya dulu di Pantai Menara ni, tengok kawasan sekelilingnya. Kita santai-santai dulu. Satu perjalanan yang amat memuaskan hati sekali.